Jadi sebab itu Nabi SAW ajak kepada kita puan-puan satu amalan yang amat bagus untuk puan-puan amalkan. Nabi ajak kita untuk baca Mu'awwizatain. Mu'awwizatain ni apa dia? 2 qul pagi dan petang. Jangan tinggal. Masuk rumah, duduk dalam rumah, baca 2 qul. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca 3 qul sunnah sebelum tidur. Nabi baca 3 qul, lepas tu Nabi tiup kat tangan. Lepas tu kat tangan Nabi tu mana tempat satu badan yang boleh disapu, Nabi akan sapu. Kita malam-malam buat tak macam tu? Sapu tak? Sapu tak? Sapu apa? Minyak yuyi. Jadi sebab itu Nabi SAW ajak kepada kita puan-puan satu amalan yang amat bagus untuk puan-puan amalkan. Nabi ajak kita untuk baca Mu'awwizatain. Mu'awwizatain ni apa dia? 2 qul pagi dan petang. Jangan tinggal. Masuk rumah, duduk dalam rumah, baca 2 qul. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi